Sekarang semua orang nak bagi nampak. Baca Quran pagi-pagi kena ada telefon, tuan-tuan. Kalau tak ada telefon tak boleh baca. Jadi syarat sah sekarang ni baca Quran, syarat sah sembahyang jamaah, syarat sah qiyamul lail, syarat sah nak berzikir, syarat sah nak baca wirid. Tambah satu lagi, mesti ada telefon. Kalau tak ada telefon, amalan tersebut batal. Itu sekarang orang sembahyang isyak depan telefon, sambil-sambil sembahyang tengok komen. Maaflah tuan-tuan, dia dah jadi macam satu perkara yang biasa akhir zaman. Satu perkara yang biasa pada akhir zaman. Kita sendiri pun tak tahu kenapa ya kita buat macam tu. Kalau dulu orang makin buat baik, orang nak sembunyikan buat baik. Ingat tak dulu kita kalau bulan puasa kan ada papan more. Orang akan tulis apa? Hamba Allah, hamba Allah. Ada orang kata jangan berbuah nama saya boleh. Orang nak sembunyikan lagi, sembunyi lagi. Orang tak nak tahu, orang tak nak bagi tahu yang dia buat baik. Hari ini orang akan bagi tahu aku sedang sembahyang, aku sedang puasa, aku sedang baca Quran, aku sedang berzikir, aku sedang baca Yasin, aku sedang sembahyang tahajud, aku sedang sembahyang witir.